Orang Malaysia dalam memertabatkan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi